setengah-setengah negara, contohnya negara-negara Arab, dia punya chances untuk dapat botak tengah tu lebih tinggi, setinggi 70 ke 80%. Saya Dr. Wan dari RR Hair Clinic. Saya doktor restorasi rambut. Okey, orang kata jambang ni boleh botak ke? Maksudnya tinggi ke percentage? Sebenarnya bagi orang yang mempunyai masalah botak tengah, dia ada kaitan juga dengan level testosteron. So level testosteron ni sebenarnya selalunya dikaitkan dengan tahap orang tu berbulu atau tidak lah. Jadi kalau orang tu mempunyai testosteron tinggi dan diterjemahkan dengan berjambang apa semua, kadar pembotakan boleh laju. Tapi dia bergantung kepada genetik seseorang juga. Kalau orang tu memang tak ada masalah rambut, tak ada pattern hair loss, dia berjambang macam mana pun dia tidak akan membotak. Secara amnya 50% lelaki ada chance untuk dapat botak tengah. Cuma setengah-setengah negara, contohnya negara-negara Arab, dia punya chances untuk dapat botak tengah tu lebih tinggi, setinggi 70 ke 80%. Kalau orang tu berjambang, itu memang genetik berjambang jugalah. Cuma ada faktor-faktor lokaliti juga yang menentukan orang itu ada botak tengah atau tidak.